Hari ini kita tengok sedikit ketegangan di belakang takbir Man United selepas keputusan seri mereka menentang Leeds United semalam. Dan keadaan agak mencabar sebab United kehilangan ramai pemain akibat kecederaan dan faktor lain seperti ke AFCON. Dan ini jelas memberi satu tekanan yang sangat besar kepada Ruben Amorim. Dalam satu sidang media, kata-katanya memang tegas dan jelas menunjukkan beliau agak kecewa, terutamanya tentang cara kelab menguruskan perpindahan pemain sebelum ni. United pernah mengatakan minat untuk mendapatkan Antonio Semenyo, tapi pemain itu lebih memilih untuk ke Man City sekarang untuk menjadi pengganti bagi pemain yang diinginkan oleh kelab lain seperti kita tahu Joshua Zirkzee, Kobbie Mainoo dan juga beberapa nama lain. Bukan satu perkara yang mudah dan pasaran perpindahan untuk United setakat ini masih agak perlahan. Tiada sebarang perjanjian hampir diselesaikan. Tiada perkembangan besar mengenai cerita perpindahan United. Jadi tidak hairanlah kalau Ruben Amorim sendiri merasakan tidak puas hati dan sangat-sangat kecewa. Ruben Amorim sendiri menekankan bahawa beliau ketika menandatangani kontrak sebagai pengurus penuh bukan sekadar jurulatih dan mahu memberi impak sebenar kepada pasukan. Beliau mahu United bermain dengan sistem beliau iaitu 3-4-3 ataupun 3-4-2-1, tapi setakat ini United masih lagi belum sepenuhnya mengikut model itu dari segi pemilihan pemain baru. Perbincangan dalaman masih lagi berjalan dan kelab sedang mencuba mencari cara terbaik untuk menguruskan situasi yang sedang berlaku di pasaran perpindahan pemain. Fasa perpindahan masih di peringkat awal seperti kita tahu baru awal minggu. Jadi kita tunggu dan lihat apakah langkah seterusnya. United memang bersedia untuk bayar untuk mendapatkan pemain seperti Semenyo, tetapi penyanyi itu tidak berjaya kerana Semenyo seperti kita tahu lebih memilih ke Man City. Yang pasti semua mata kini tertumpu kepada bagaimanakah United akan mencari jalan penyelesaian terbaik untuk Ruben Amorim dan juga pasukan United.